Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis, 8 hari bulan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 19 April 19 Zulkaidah 1447 Hijrah. Sekarang pukul 6.40 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Selepas pada buat video daily report kemarin, saya tak keluar ke mana-mana. Pas maya isyak baru saya keluar. Pas maya isyak baru saya keluar pergi ke kedai Fikri seperti biasa. Minuman ada seperti biasa. Lepas tu balik pada pukul 11.40 pagi. Tidur pada pukul 1.10 pagi. Bangun pada pukul 6.30 pagi. Bangun mandi-mandi, terus maya subuh, makan mandi maya subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 8.30 baru saya pergi ke kedai Fikri. 8.40 hotel nak pergi buat kerja. Lepas tu kerja hari ni saya mula 3 pik hari ni. Kau clear 3 pik. Hari ni gaji dah kami. Boleh gaji dia. Lepas tu balik ke rumah lah. Lepas tu dapat sebagian siap ada pukul 3.40 siap sebagian, terus balik ke rumah lah. Balik tu terus mandi semaya subuh, maya zuhur. Lepas tu relax balik tu. Masa waktu duduk sengguk pakai baju negara. Dah pada pukul tu duduk sengguk tu pukul 5 tu 5.30 tu semaya asar. Pas semaya asar tu sekarang mengatuk duduk sengguk tu kau baju negara pula. Sama-sama main Facebook tu kau baju negara. Dia bangun saat ni dari pukul 6.30 bangun saat ni. 10 minit kemudian saya lepas tu 6.30 terus mai sini. 6.30 terus mai sini. 6.40 saat ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali dari pukul lepas maya asar ni. Sebelum maya asar ni. Bagi sapa sebelum maya asar ni, bagi sapa pada pukul 4 berapa dah? Pukul 4.30 ni. Bagi sapa, bagi TikTok baru sapa. Gini ambil kalah gini. Tak ingat review dah. Nanti mula-mula tak ingat duduk rumah, tak ingat nak bawa untuk sekejap nak review dah dia. Okey. Buat baris sebelum ni pun tak tahu review. Kami custom pilot untuk anak saudara saya tu tak review lagi. Lepas tu pasal satu kena 3 ni terus mai sini. Kena 40 ni terus buat daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.